Dia kata hantarang letak terleting. Siapa nak bahasa letak hantarang? Mak ke ayah? Kalau orang ladang, mak. Kalau orang sini, mak ke ayah? Mak juga. Dia pada haliang. Sebab tu kita kata dah, kalau nak nikah, nak suruh jadi mudah hijau, tak mau jadi rohak, ambil mak kurunglah robok. Lepas nikah, lepas dia barulah lega gitu. Tidak banyak songai dia. Jadi kalau kita tanya ayah, pak cik, tunang dah. Jadi kita nak tanyalah hantar orang tu banyak mana. Sebulan dua lagi dah nak nikah, faham? Ayah dia, kalau ayah ni orang ayah kan, ada orang lelaki, orang juru. Ayah dia kata kau ni, ikut bandar lah, ada orang, kita dok netak harga. Tu ayah. Tu. Nampak? Mak berlari dari dapur. Kau bandar lah ke bandar? Nampak? Nampak? Kau bandar. Macam kakak dia, 30,000. Itu pergi ngajar di ni, di Kuala Menjai. Kuala Menjai. Kita tanya situ berapa? 15. 10. Ada apa ni? Tahu tak? 10,000, 15,000. Kalau tak pas SPM, 10. Kalau lepas SPM, 15. Cakap payah. Nampak? 15. Nampak tak? Dan ada dah mak dia bela kan? Kan anak kita, tahu tak? Wajib ke tak? Wajib kalau mau berjanji. Dah dalam Quran, dah sebut dalam Quran, mas kahwin. Nihlah mas kahwin. Okey? Bila akad nikah, wajib mas kahwin. Siapa wajibkan? Quran. Dan hantarang mau berjanji ke tak? Janji, wajib tunai. Nampak? Kata mak dia hantarannya RM10,000. Benda adat aja. Adat ni kalau tidak ditegah syarak, silakan. Al-adatu muhakkamatun. Adat yang kebiasaan masyarakat, kalau tidak canggah dengan syarak, juga diiktiraf pada syarak. Yang mu berjanji setuju dah nak pergi ke mak dia RM20,000, faham tak lagi? Lepas tu mu kata mahal pula. Tak sah. Tu belum Kuala Lumpur. Faham lagi? Awak pandai joget tak ting macam nak ke. Tu mahal dia tu. Tu akhir zaman tu. Tapi gitu belaka dah. Kita pergi di hulu-hulu mana pun tak ada lah 5,000, 10,000. 5,000 ni tahun 2000. Tahun 90, 1,500. 2,000. Faham? 2,000. Tahun 90, tahun 2000, 5,000. 2010, 10,000 dah. Kalau Kuatang, Indra Mahkota, 30,000. Waktu baik kolej. Air piti air. Faham? Nak sebut pun payah. Faham? Tahu tak? Jadi dah ada mahal. Mahal dia tu begini awang Pampers dia 2 bank hari tu. Beli pampers saja. Aku pandai dia lah. Faham? Cuma janganlah kita beratkan sangat dengan hantaran-hantaran yang tinggi, agak kurang keberkatannya. Tak? Tapi kalau mu rasa mahal, tu dah. Dah berapa makcik macam kakak dia 30,000. Kakak dia 30,000, kakak Ngoh 30,000. Niat ngelah 30,000 juga awang Dah ada list 10 ambil makcik Nampak? Ibu tunggal, ambil ibu tunggal. Dah. Siapa tu?